Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar podcast KPT. Seperti semua sedia maklum, Kementerian Pendidikan Tinggi menganjurkan Festival Idea Putrajaya 2025 bermula daripada hari ini, iaitu 4 November sehingga 8 November 2025 yang berlangsung di Putrajaya International Convention Centre PICC. Dan seperti tadi, kita telah pun membincangkan lebih banyak mengenai segmen-segmen apa yang ada, dan pastinya juga kita nak lebih kita nak lebih mengetahui lebih lanjut lah mengenai the idea untuk kita menganjurkan, iaitu di Kementerian Pendidikan Tinggi menganjurkan Festival Idea Putrajaya. Dan bersama dengan saya sudah pastinya bos saya, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Anisi Ibrahim, untuk kita membincangkan sedikit lah mengenai Festival Idea Putrajaya ini dan bagaimana sebenarnya usaha yang dimainkan oleh KPT dalam merakyatkan idea ini. Semua ini kita akan bincangkan dalam sesi podcast KPT di Festival Idea Putrajaya 2025. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk, hari pertama ni kita dah lihat sambutan yang begitu menggalakkan. Mungkin saya nak minta respon daripada Datuk sendirilah melihat kepada crowd kita dan juga pengisian-pengisian yang kita ada ni, Datuk. Baik, terima kasih Hafizi. Pertamanya alhamdulillah kita melihat bahawa begitu ramai sekali yang hadir ke PICC pada hari ini. Dan apabila kita datang pagi tadi pun jalan masuk ke PICC ini sesak, jam. Jadi walaupun kita biasanya tak suka jalan jam ni, tetapi tadi bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi kita gembira kerana jalan masuk ke PICC itu jam. Itu menunjukkan ramainya orang akan hadir ke majlis kita, festival kita hari ini. Jadi kita sangat gembira, alhamdulillah. Dari situ kita bersyukur kerana hari yang pertama ini menunjukkan insya-Allah FOI yang kita jalankan kali ini insya-Allah akan satu FOI yang berjaya. Ya Datuk, itu dari segi crowd lah kita tengok ramai pelajar-pelajar kita yang ada, dari segi warga IPT pun ada dan juga masyarakat umum pun ada yang datang nak lihat bagaimana sebenarnya KPT memainkan peranan dalam memberikan ataupun menjana idea-idea yang baik dan juga seterusnya dapat merealisasikan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat pula dari segi konten-konten kita ataupun pengisian-pengisian di Festival Idea Putrajaya pada kali ini? Kita lihat banyak ruang-ruang pameran ini dan mungkin Datuk dapat kongsikan sedikit antara produk-produk inovasi yang turut ada di sini yang juga dapat memperlihatkan kearifan di peringkat IPT itu sendiri, Datuk. Baik, terima kasih Hafiz. Pertamanya kita di Kementerian Pendidikan Tinggi kita laksanakan festival idea ini. Hasrat kita satu, iaitu apa yang Hafiz sebut tadi, untuk merakyatkan idea-idea. Dan kita bukan saja idea, bahkan juga inovasi-inovasi. Kita tahu bahawa di universiti-universiti awam khususnya, kita ada 20 universiti awam di Malaysia ini. Kita tahu di setiap universiti awam ini banyak dilaksanakan penyelidikan-penyelidikan. Banyak dilaksanakan pembangunan idea-idea, pembangunan inovasi-inovasi. Tetapi kita setakat ini tidak pernah ada satu, sebelum FOI ini diwujudkan, tidak pernah ada satu forum di mana idea-idea ini, inovasi-inovasi ini kita bentangkan kepada umum untuk tatapan semua masyarakat, bukan sahaja masyarakat umum tetapi di kalangan ahli akademik juga. Jadi apabila adanya forum yang sebegini, semua ahli akademik daripada seluruh universiti akan dapat melihat apakah inovasi-inovasi yang ada di universiti-universiti yang lain. Jadi ini akan memberi satu meletakkan idea-idea inovasi ini dalam satu platform yang boleh boleh dinikmati oleh semua golongan dan juga boleh diambil manfaatnya oleh mereka-mereka yang relevan. Kalau sebelum ini idea sebegini ada dilaksanakan, tetapi di universiti-universiti masing-masing lah. Jadi kalau dibuat di universiti masing-masing, hanya warga universiti berkenaan sahaja yang melihat dan mendapat manfaatnya. Tapi kalau kita buat dalam konteks macam ini, bukan sahaja warga universiti-universiti yang berlainan, bahkan juga orang awam, pihak industri dan para pembuat asas dan sebagainya. Jadi kita buka dan kita kongsikan dan kita ambil manfaat daripada semua idea-idea yang ada ini. Datuk, kalau kita lihat kebanyakan IPT yang datang ke sini, mereka membawa produk-produk inovasi mereka, penyelidikan mereka yang mungkin belum lagi diketahui oleh umum. Dan di sini merupakan platform untuk mereka memaparkan mengenai kearifan mereka dan juga hasil-hasil produk inovasi dan sebagainya.
kita bawa juga pemain-pemain industri ke sini, giant companies ataupun syarikat-syarikat yang besar-besar. Bagaimana sebenarnya sinergi antara IPT dan juga industri itu penting dalam kita nak memacu kepada pembinaan negara kita sebenarnya? Terima kasih Hafizi. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah membuat, kalau boleh saya guna perkataan, teguran kepada para profesor-profesor, para penyelidik yang ada di Universiti Awam. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa para profesor di universiti-universiti sewajarnya melaksanakan juga kajian-kajian yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sebenar atau apa yang dipanggil real world problem. Teguran Perdana Menteri tersebut bukannya bermaksud bahawa selama ini mereka tidak melaksanakan sedemikian. Cuma apa yang diharapkan adalah supaya lebih penekanan, lebih fokus diberikan kepada penyelidikan-penyelidikan yang berbentuk menyelesaikan masalah-masalah sebenar yang ada dalam komuniti, dalam masyarakat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita tahu bahawa universiti-universiti adalah pusat di mana teori-teori dibangunkan, teori-teori diuji dan sebagainya. Jadi universiti tidak boleh lari daripada penyelidikan-penyelidikan yang bersifat teoretikal, penyelidikan yang bersifat fundamental. Jadi apa yang diperlukan sekarang ni adalah satu bentuk keseimbangan antara penyelidikan-penyelidikan ataupun usaha-usaha inovasi yang berbentuk fundamental, yang berbentuk theoretical dengan penyelidikan-penyelidikan yang berbentuk solving real world problem. Jadi itu yang kita hasratkan. Dan apa yang Hafizi sebut di awal tadi, sinergi antara academician dan juga industri. Kita tak boleh lari daripada industri. Universiti-universiti boleh membuat penyelidikan ke satu tahap sahaja. Tetapi apabila hasil penyelidikan tersebut sudah sampai masanya untuk dikomersialkan, kita memerlukan industri. Dan industri juga dari satu aspek memerlukan kepakaran-kepakaran yang ada di kalangan universiti, di kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Jadi perlu, di situlah wujudnya sinergi berkenaan. Para penyelidik, para profesor, para pensyarah di universiti, mereka ini menyediakan ilmu, menyediakan teori, menyediakan kepakaran mereka. Tetapi industri, mereka ada dana, mereka ada pasaran yang luas. Jadi kedua-dua pihak ini, akademik dan juga industri, memang perlu bekerjasama, dan sinergi inilah yang kita perlukan untuk membangunkan negara kita. Ya, Datuk, kalau kita lihat dari segi sinergi antara IPT dan juga industri ini mungkin telah pun lama wujud, tapi di sini juga merupakan kita sediakan ruang kepada mereka, platform kepada mereka untuk mungkin lebih menambahkan lagi sinerginya itu bersama dengan syarikat-syarikat yang kita bawakan juga. Itu dari segi antara sinergi antara IPT dan juga industri. Tapi bagaimana pula kita nak melihat dari sudut IPT bersama dengan komuniti? Kita tahu di Kementerian Pendidikan Tinggi adalah melahirkan pemikir-pemikir negara, adalah brain of the nation, dan pastinya juga kita perlu memainkan peranan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun come up dengan idea-idea inovatif supaya memberikan solusi kepada masyarakat ataupun kepada apa jua problem ataupun apa jua isu-isu yang berlaku dalam komuniti dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat kepada IPT kita, kemampuan mereka untuk reach kepada komuniti dan juga mereka membantu komuniti untuk memberdaya sesebuah komuniti itu sendiri? Betul, Hafiz. Selama ini kita tahu bahawa banyak penyelidik di universiti-universiti kita telah pun membantu komuniti-komuniti untuk membangunkan produk-produk mereka. Dan saya selalu gunakan contoh ini, contoh yang saya ingat, di mana Universiti Malaysia Kelantan telah menolong keusahawanan telah membantu nelayan di Pasir Putih untuk membangunkan produk ikan kering. Jadi itu satu-satu saja daripada banyak contoh-contoh di mana universiti-universiti kita membantu komuniti. Dalam konteks ini, para pensyarah, para penyelidik di universiti, mereka perlu memahami apa sebenar isu on the ground. Penyelidikan di universiti sahaja, penyelidikan dalam makmal sahaja tidak cukup. Interaksi libat urus dengan komuniti itu penting supaya para penyelidik dapat betul-betul memahami keperluan sebenar komuniti yang memerlukan kepada produk berkenaan. Semalam dalam persiapan untuk majlis hari ini,
kami sempat melihat persiapan yang dilaksanakan oleh beberapa universiti kat sini. Jadi salah satu penerangan yang diberikan oleh daripada salah satu universiti, mereka menunjukkan satu inovasi untuk membela ikan bersekali dengan menanam sayur secara hidroponik. Satu ekosistem yang lengkap. Najis ikan akan menjadi baja kepada hidroponik tersebut. Dan kalau ikut ujian di makmal, tanaman hidroponik tersebut berupaya menyediakan hasil yang sangat tinggi. Tetapi apabila mereka bawa idea inovasi ini kepada komuniti, soalan daripada komuniti adalah apa income yang didapat? Mereka tidak melihat inovasi sebagai satu inovasi, tetapi mereka melihat inovasi sebagai satu punca yang mendatangkan pendapatan kepada mereka, punca ekonomi mereka. Jadi ini yang para penyelidik perlu faham. Jadi kecanggihan inovasi, sebaik mana pun satu inovasi itu mungkin kurang value-nya jika dia tidak dapat menyelesaikan isu sebenar yang diharapkan oleh komuniti. Jadi perlu ada libat urus berkenaan ini. Maknanya dari segi inovasi yang terlalu canggih tetapi tidak applicable kepada komuniti, tidak juga mendatangkan hasil kepada komuniti lah, begitu. Betul. Okey Dato'. Itu tadi industri kita dah cerita, komuniti kita dah cerita, tapi kita nak membawa sebenarnya Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun IPT kita ni di persada antarabangsa. Yeah. Kalau kita lihat di persada antarabangsa ataupun kita lihatlah 5 daripada universiti-universiti awam kita telah pun berada dalam ranking 200 terbaik di dunia. Begitu juga dengan 5 universiti kita berada dalam 10 ranking universiti terbaik di ASEAN. Singapura ada 2, tetapi Malaysia ada 5. Yeah. Menunjukkan sistem pendidikan tinggi kita ini diyakini dan juga sangat berkualiti sehingga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Apakah usaha-usaha kita terutama di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengantarabangsakan lagi pendidikan tinggi, terutamanya untuk kita memastikan juga kita dapat sharing kita punya kepakaran dan kita juga dapat kepakaran daripada luar juga untuk berkongsi dengan kita dan sebagainya. Terima kasih, Vijay. Dalam kita punya perancangan strategik, salah satu teras adalah mengantarabangsakan pendidikan tinggi. Pada umumnya, teras ini merujuk kepada usaha kita untuk membawa para pelajar daripada luar negara untuk belajar di universiti-universiti dalam negara. Tetapi satu lagi aspek di bawah pengantarbangsaan pendidikan tinggi tersebut adalah apa yang Hafiz sebut tadi lah, bahawa untuk kita bersama-sama sama ada kita menjual hasil produk inovasi kita, dalam masa yang sama kita juga belajar daripada inovasi-inovasi yang dilaksanakan di universiti-universiti di luar negara. Jadi dalam konteks ini, dasar di kementerian adalah kita sangat menyokong usaha-usaha ini dan kita sangat menggalakkan universiti-universiti mempunyai hubungan dengan universiti-universiti yang hebat di luar negara supaya kita boleh mendapat manfaat daripada kehebatan mereka. Dalam masa yang sama, kita juga boleh menyumbang kita punya inovasi kepada universiti-universiti di luar negara. Dalam hubungan ini kita tahu universiti-universiti dalam negara telah banyak melaksanakan apa yang dipanggil MOU, Memorandum of Understanding, dengan universiti di luar negara, universiti di Eropah, universiti di Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan sekarang ni telah tiba masanya untuk kita melihat hasil daripada MOU yang telah pun ditandatangani tersebut. Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sebelum ini pernah mengingatkan kepada semua Naib Chancellor bahawa kita tidak cukup sekadar bilangan MOU yang kita tanda tangan. Kita nak melihat lebih daripada itu. Kalau kita tanda tangani 10, 20, 30 MOU setahun pun, soalannya adalah apakah impak sebenar yang kita dapat daripada kita menandatangani MOU berkenaan. Jadi kita nak lihat hasil. Jadi ini berkait dengan apa Hafiz sebut tadi lah. Kita nak menjual produk-produk kita nak menjual hasil inovasi kita kepada negara luar. Dalam masa yang sama kita juga memerlukan kepakaran negara luar yang belum ada di negara kita untuk kita bawa masuk. Jadi inilah impak sebenar yang kita harapkan daripada MOU yang telah ataupun yang telah dirancang untuk ditandatangani itu. Kita nak melihat hasil, kita nak melihat impak, bukan saja sekadar MOU. Jadi berkaitan dengan apa Hafiz sebut, kita mempunyai kepakaran, kita penyelidik kita hebat-hebat.
world class, we have world class researchers. Tetapi kadang-kadang kita tidak nampak kehebatan mereka. Jadi dengan adanya FOI ini, ini merupakan salah satu forum di mana kita boleh melihat apakah inovasi-inovasi hebat yang telah pun dihasilkan di universiti-universiti, tetapi sebelum ini tidak ramai yang tahu. Ya Datuk, sebenarnya idea untuk kita menganjurkan Festival Idea Putrajaya ini satu idea yang sangat bagus juga. Kerana kita dapat memaparkan ataupun menonjolkan kita punya produk-produk inovasi kepada masyarakat umum. Betul. Dan sudah pastinya dalam Festival Idea Putrajaya ini sasaran kita 500,000. InsyaAllah kita boleh capai. Begitu juga dengan bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk datang ke sini, boleh juga mengikuti kita di semua platform media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun di Putrajaya FOI, itu laman web kita. Jadi kita juga akan mengira mereka di sebagai pengunjung kita lah, supaya kita dapat mencapai sasaran kita 2 juta pengunjung bagi Festival Idea Putrajaya 2025. Itu yang telah pun ditetapkan oleh jawatankuasa dan sebagainya. Pastinya juga kalau kita lihat kepada crowd kita, kemeriahannya pada hari ini, insya-Allah kita mampu capai. Dan mungkin kata-kata akhir daripada Datuk untuk penonton-penonton di luar sana, kenapa mereka perlu datang ke Festival Idea Putrajaya selama 5 hari yang kita berkampung di PICC ini, Datuk? Okay, terima kasih Fizi. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana yang belum lagi sampai ke PICC, silalah datang ke PICC. Melalui media ini kita susah nak gambarkan apa yang ada di sini. Tak ada feel. Tetapi kalau boleh hadir di sini dengan kemeriahannya, dengan pameran-pameran yang pelbagai, dengan perkongsian daripada individu-individu yang hebat, kita akan dapat melihat bahawa dalam negara kita banyak inovasi-inovasi, banyak idea-idea yang telah pun dihasilkan, dan ini merupakan satu dari satu segi ia merupakan kecanggihan sebenarnya, kecanggihan idea yang telah pun wujud dalam negara kita yang kita boleh nikmati bersama, kita boleh manfaatkan bersama. Selain itu kita juga ada produk-produk sampingan, Fizi, kan kita ada PTPTN, MQA, beasiswa dan sebagainya, dan juga kerjaya. Kita ada juga promosi kerjaya yang mana 2,000 peluang kerjaya kata. 2,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan, yang gaji premium ditawarkan. Jadi itulah antara perkara-perkara yang ada di PICC sepanjang 4 hari ini. Dan jangan lupa pada hari Sabtu nanti pagi-pagi kita ada fun run. Fun run ada beberapa kategori ikut kesesuaian, dan malamnya insya-Allah kita akan ada pertunjukan budaya. Jadi silalah datang ke PICC daripada hari ini sehinggalah 8 hari bulan nanti. Baik semua, jangan lepaskan peluang untuk datang ke Festival Idea Putrajaya 4 hingga 8 November 2025 di PICC. Ini sebagai usaha Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjadikan Putrajaya sebagai City of Idea, dan kita nak menggalakkan budaya ilmu dan juga budaya inovasi dalam kalangan rakyat. Terima kasih kepada bos saya, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Anisi Ibrahim, kerana bersempatan bersama dengan kita di podcast KPT ini. Pastinya banyak lagi perkongsian-perkongsian yang kita nak bawakan selepas ini. Jadi terus ikuti kami di semua platform media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi untuk ikuti perincian ataupun untuk ikuti perkembangan lebih lanjut mengenai Festival Idea Putrajaya 2025. Jadi sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar dan juga penonton podcast KPT. Dan podcast KPT pada kali ini kita bersiaran di PICC, Putrajaya International Convention Center, bagi kita meraihkan Festival Idea Putrajaya 2025 yang berlangsung pada 4 hingga 8 November 2025. Jadi kami akan berada di PICC ini selama 5 hari, dan pastinya juga kita nak berkongsikan kepada anda semua mengenai ekosistem pendidikan tinggi. Begitu juga dengan Festival Idea Putrajaya ini sendiri. Apa keunikannya, apa yang menarik, dan juga kenapa sebenarnya anda perlu datang ke Festival Idea Putrajaya pada kali ini. Dan untuk kita bercerita lebih lanjut mengenai Festival Idea Putrajaya ini, bersama dengan saya adalah Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu Datuk Dr. Haji Megat Sani. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami di podcast KPT, Datuk. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Uzi. Okey, baik Datuk. Jadi Datuk, kalau kita lihatlah kepada Festival Idea Putrajaya ini, festival ini adalah satu idea yang sangat baik kerana di sini kita menghimpunkan
segala produk-produk inovasi, penyelidikan, dan kita kumpulkan segala pemikir-pemikir negara kita di platform podcast, di platform FOI ini sendiri. Bagaimana Datuk melihat kepada sambutan yang pertama dan juga ataupun kita nak flashback baliklah dari segi persiapan kita juga menjelang Festival Idea Putrajaya ini? Jujur saya katakan hari ini walaupun hari ini hari yang pertama Encik Abizi, sangat meriah yang lebih daripada yang kita dah buat tahun lepas. Dengan pengunjung walaupun pagi tadi hujan lebat tadi kan, tapi tidak, orang kata apa, tak putus-putus, tak berhenti semangat orang datang. Semangat, dan tambah lagi yang datang ni mereka adalah yang akan meneruskan generasi yang akan datang ni. Sebab mereka ni lah sepatutnya mengambil peluang ni untuk berada di sini dan melihat apa yang kita pamerkan dan juga apa yang kita persembahkan, untuk mereka mencetus pula idea. Bila dia bawa balik itu nanti, cetus idea apa yang patut mereka buat daripada kunjungan mereka ke sini. Itu sebab tujuan asal Festival Idea ni ialah untuk kita nak pastikan warga muda kita ni, generasi yang akan datang ni, diberi pendedahan tentang dari segi aspek sejarah apa yang dah dibuat sebelum daripada sekarang ni, yang menyebabkan dunia ni berubah dengan begitu ketara sekali kerana asalnya daripada idea lah. Kan, jadi itu yang saya rasa lah dia punya vibes kan, dengan kedatangan pengunjung-pengunjung begitu ramai ni, saya pasti insya-Allah masa depan Malaysia ni akan jauh lebih maju. InsyaAllah, itu sebenarnya harapan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi sekali. Dan juga Datuk, kalau kita lihatlah kepada pengunjung-pengunjung yang datang ni, bukan hanya saja kepada pelajar-pelajar kita, bukan hanya kepada warga IPT kita, tapi juga masyarakat umum juga datang ke sini. Dan inilah yang sebenarnya menjadi platform kepada semua yang berlaku di peringkat IPT ini untuk kita menonjolkan kearifan kita kepada masyarakat. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana sebenarnya idea yang berhormat menteri kita lah, sudah pastinya idea untuk menganjurkan Festival Idea ini perlu disambut baik oleh IPT. Itu yang pertama. Dan juga kedua, bagaimana sebenarnya platform ini ataupun Festival Idea ini boleh dijadikan platform untuk kita menonjolkan lagi produk-produk inovasi dan juga kecerdikan di peringkat IPT kita tu, Datuk. Kalau kita tengok di sekitar kita, pempamer kita daripada IPT kita, dia menunjukkan tentang hasil-hasil kajian yang telah mereka buat, yang boleh dipamerkan dan kita boleh tengok dari segi produknya sendiri. Dan kita boleh nampak apa yang mereka hasilkan itu adalah hasil daripada cususan idea. Dan Alhamdulillah, perkara ini yang berhormat Menteri kita Datuk Seri Dr. Diraja Zamri Abdul Kadir, dia melihat benda ni untuk satu perkara yang lebih besar lagi. Kenapa tidak kita kumpulkan mereka ni untuk dipamerkan? Betul. Kan? Mengapa tidak perkara ini kita menarik minat lebih ramai lagi untuk participate dengan kita sekali untuk menjayakan agenda negara ini. Jadi kalau kita tengoklah dari segi zaman tamadun Islam contohnya kan, kita ada pameran tamadun Islam, itu pun datang daripada idea dulu. Dan beramai saintis-saintis terkemuka daripada dunia Islam pada ketika itu mencetuskan idea-idea tersebut, dan akhirnya apa yang kita warisi sekarang ni adalah hasil daripada cetusan idea dan juga kajian yang telah mereka buat. Dan kita boleh tengok hasil-hasil kajian daripada IPT kita tu sangat praktikal, dan kita naklah lebih ramai lagi kita punya pengunjung-pengunjung yang terdiri daripada yang sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan daripada peringkat IPT dan juga daripada masyarakat umum kan, untuk kita dedahkan kepada mereka yang sebenarnya kita pun tidak kurang dalam menghasilkan pendidikan yang terbaik demi untuk kemaslahatan kita. Ya, Datuk, kalau kita lihatlah banyak pameran-pameran ini oleh IPT kita, pastinya juga pameran-pameran produk-produk inovasi dan juga penyelidikan ni kita tidak mahu supaya ia ni terhenti hanya di buku saja ataupun hanya di paper ataupun hanya di universiti saja. Dan inilah yang perlu dimainkan peranan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan segala produk ini
dapat bertemu dengan komuniti, dapat bertemu juga dengan industri. Pada pandangan Datuk sendiri, ataupun kalau kita lihat kepada dasar di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimana galakan yang KPT berikan supaya IPT ini terus meneroka peluang-peluang baru bersama dengan industri sebagai contohnya, Datuk? Saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang banyak menyokong Kementerian Pendidikan Tinggi kita. Tahun depan kita akan ada penambahan dalam peruntukan kita. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana prihatin tentang perkara ini. Kerana dia akan membantu sebenarnya kepada ekosistem pendidikan tinggi negara. Dan bila kita membantu penyelidik-penyelidik kita ni, dia start daripada bawah, daripada penyelidik muda, kan? Dia bukan terus boleh jadi profesor, kan? Dia daripada bawah dan dibimbing oleh profesor untuk menjadi penyelidik yang cemerlang. Jadi itu yang bila kita memberi mereka peluang dengan dana-dana yang disediakan oleh kerajaan, insya-Allah mereka dapat menghasilkan banyak hasil-hasil penyelidikan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saya percaya dengan adanya kerjasama kita dengan industri dan juga dengan masyarakat yang kita ada buat secara berfokus untuk kita knowledge transfer kepada komuniti kita, banyak lagi hasil-hasil kajian yang kita knowledge yang kita boleh transfer kepada komuniti kita. Dan kerjasama daripada pihak industri yang ini memang kita ada kerjasama yang mana knowledge transfer daripada pihak universiti. Baru-baru ni saya ada pergi melawat satu industri di Pulau Pinang yang dikategori sebagai SME, Small Medium Enterprise. Dia support kepada multinational company. Jadi yang daripada syarikat SME ni, kita joint collaboration antara USM, contohnya USM dengan syarikat untuk membangunkan satu mesin yang boleh mempercepatkan proses dan juga mengurangkan dari segi defect. Jadi itu telah meningkatkan dari segi produktiviti dan juga keuntungan syarikat. Yang itu yang kita nak. Bila untung syarikat tu bertambah, maka hasil daripada cukai yang kita boleh ambil daripada SME tadi itu akan bertambah harga. So cuba bayanglah kita ada berapa banyak SME, kan? Dan inilah kerjasama yang kita nak galakkan daripada pihak IPT dan juga pelbagai pihak, industri, komuniti dan juga sesiapa saja yang akan bekerjasama dengan pihak pendidikan tinggi kita. Maknanya sinergi antara IPT bersama dengan industri dan juga bagaimana sebenarnya ilmu-ilmu penyelidikan itu juga kita membantu menyelesaikan isu dan juga solusi kepada masyarakat itu memang diberikan penekanan di peringkat KPT sebagai contohnya. Baik Datuk, itu kita lihat kepada sinergi lah antara komuniti dan juga dengan industri. Dalam kita nak memastikan juga Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu melalui IPT-IPT-nya terus melakar kecemerlangan di persada antarabangsa. Pastinya juga di peringkat kementerian pun kita ada satu dasar pengantarabangsaaan pendidikan tinggi kita. Dan bagaimana Datuk melihat kepada dasar pengantarabangsaaan pendidikan tinggi kita pada ketika ini yang kita lihat pada ketika ini mungkin cemerlang, mendapat banyak pengiktirafan di peringkat antarabangsa, dan apa sebenarnya galakan-galakan yang kita berikan supaya IPT ini terus mengantarabangsakan IPT mereka dan kita juga harus mengantarabangsakan pendidikan tinggi negara kita. Untuk makluman Encik Afizi, sekarang kita ada menerima sejumlah lebih 140,000 pelajar asing yang belajar di IPT kita. Dan dia makin bertambah. Dan pertambahan ini adalah sebab kedudukan Malaysia ini cukup strategik pada mereka kerana kita mempunyai banyak universiti yang dikategorikan sebagai bertaraf dunia dalam world ranking. Jadi walaupun kita ni sebuah negara yang kecil, tapi kita mempunyai IPT yang bertaraf dunia, berkualiti tinggi. Makanya mereka berduyun-duyun nak datang sini sebab satu lagi reputasi Malaysia. Tempatnya baik, selesa, orangnya ramah tamah, makan pun sedap. Jadi ini adalah tarikan. Kos pun tidak terlampau tinggi. Jadi mereka suka nak datang ke Malaysia. Bukan hanya untuk melancong. Asalnya mungkin melancong, tapi akhirnya mereka nak datang belajar sini. Sebab dia kata environment memang so conducive. Jadi makanya kita alhamdulillah syukur
sebab kita ada satu negara yang kita boleh kata it's a blessed country, and semua orang duduk dalam keadaan harmoni, kan, Tahap bekerjasama keselamatan yang tinggi itu kan, alhamdulillah. Resepi kita tu kita kena pertahankan, dan saya percaya kalau katakan ini akan berterusan selama-lamanya, Malaysia ni akan menjadi sangat berjaya dan menjadi contoh kepada semua negara di dunia. Dan itu kita lihatlah kepada kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa masuk ke dalam negara kita. Dan pastinya juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka ni nak masuk ke dalam negara kita ni adalah dari segi ekosistem kita dan juga dari segi penyelidikan yang mereka boleh explore di sini. Bagaimana Datuk melihat kepada penyelidikan yang mungkin ada juga sinergi antara IPT tempatan kita bersama dengan IPT di luar negara, masing-masing membuat perkongsian ilmu dan sebagainya, Datuk? Cik Hafizi tahu tak? Kita dalam kita punya IPTA kita ada ramai mereka yang tergolong dalam 2% saintis terkemuka di dunia. Cuba bayangkan. Jadi makanya kita ada banyak pengkaji kita, researcher kita ni yang dalam kategori dunia tadi tu. Of course, orang nak bekerjasama lah dengan saintis-saintis kita ni. That's why orang kata apa, researcher ni dia agak cerewet dalam siapa dia nak bekerjasama. Tapi kalau katakan kerjasama tersebut akan mendatangkan satu hasil yang baik, yang terbaik, jadi mengapa tidak mereka nak bekerjasama dengan researcher daripada Malaysia, kan? That's why kita ni, researcher kita ni cukup tekun, dan juga mereka pun mempunyai satu, orang kata apa, perkara yang mungkin kita perlu lebih tunjukkan mereka ni lagi lah kepada dunia, sebab kita pun tidak kurang daripada negara-negara maju, sebab kita ada researcher yang hebat dalam nak menyelesaikan masalah. Ya, Datuk. Dan kalau kita lihat dan relatekan juga dengan Festival Idea Putrajaya ini, tahun lepas kita ada 2 segmen saja, iaitu Sidang Idea dan juga My Ideas Connect. Tapi tahun ini kita tambah lagi 2 tu masih kekal, kita tambah lagi 2. Satu adalah Global Higher Education Forum dan satu lagi adalah Advanced TVET dan juga Entrepreneurship. Jadi bagaimana Datuk lihat komitmen yang diletakkan oleh KPT ini, satu untuk TVET, satu untuk perusahaan dan satu lagi untuk mengantarabangsakan Festival Idea Putrajaya ini sebagai platform? Kalau kita nak bercerita tentang apa yang kita dah buat tahun lepas dengan tahun ini, semestinya memang kita akan adakan perkara-perkara untuk yang ditambah baik lagi. Dan tahun ini kita mempersembahkan lagi perkara-perkara yang menjadi agenda kerajaan, agenda nasional negara. Dan salah satunya adalah TVET. Jadi TVET ini adalah agenda negara yang mana kita nak melihat bahawanya dapat dijayakan dengan sebaiknya, sebab kita adalah sebuah negara yang perindustrian. Jadi kita perlukan lebih ramai lagi mereka yang terlibat dalam bidang ini. That's why bila kita ada pameran yang berkaitan dengan TVET ni, kita nak menggalakkan rakyat kita untuk bersama-sama terlibat dan juga meyakinkan bahawasanya anak-anak mereka yang mana nak masuk ke bidang TVET ni akan mempunyai peluang yang lebih cerah di masa hadapan di Malaysia ini. Dan saya percaya apa yang kita cuba usahakan ni bersama-sama juga dengan kementerian lain, Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan KESUMA, dan ini semua ni kita kena buat secara satu pasukan, bukan secara silo. Dan dengan cara ini sajalah saya percaya negara akan dapat dilonjakkan lagi ke satu tahap yang lebih tinggi. Itu merupakan harapan daripada Datuk TKSU Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, dan pastinya juga kita nak meletakkan Malaysia ni satu aras yang lebih tinggi. Sekarang dah tinggi, tapi kita nak meletakkan Malaysia di satu aras lebih tinggi dan juga menjadi rujukan kepada pemain-pemain industri dan juga pemain-pemain dunia akademik ini di peringkat serantau kita. Baik, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Megat Sani, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, atas perincian sebentar tadi. Mungkinlah kata-kata akhir daripada Datuk lah untuk mengajak orang ramai untuk datang ke sini. Kenapa sebenarnya mereka wajib untuk datang ke Festival Idea Putrajaya ni secara fizikal, bukan hanya saja rumahnya, tapi secara fizikal, Datuk? Saya pada mereka yang mendengar siaran kita ni, saya nak menjemput kepada mereka datanglah ke Festival of Ideas di Putrajaya di PICC, bermula daripada hari ini sehinggalah kepada
tarikh 8 hari 8 bulan. hari bulan November. Sebab pameran yang kita sediakan ini adalah berbeza daripada pameran-pameran yang lain. Yang ini lebih ilmiah dan juga dia juga ada juga perkhidmatan-perkhidmatan lain kan, seperti peluang-peluang pekerjaan yang lain. Tetapi kita nak memperlihatkan kepada masyarakat kita bahawa idea boleh dijadikan realiti satu hari nanti. So bagaimana nak mencetuskannya, datang ke sini, lihat pameran yang kita sediakan, dan satu hari nanti mungkin dia akan mencetuskan apa yang nak dia berubah dalam diri dia sendiri. Betul. Kerana setiap idea ni, kami di Kementerian Pendidikan Tinggi meraihkan setiap idea anda, dan anda juga sebenarnya boleh menyumbang idea anda di satu platform yang telah pun di-initiate by KPT, iaitu Idea Vault. Dan pastinya juga setiap idea-idea kreatif anda, idea inovatif anda, kami akan raikannya dan kita akan lihat juga sekiranya ia mampu direalisasikan, maka anda juga sebenarnya akan memenangi. Ada hadiah. Sebab di atas nanti ada satu untuk mereka kemukakan idea mereka, dan mereka perlu yakinkan ahli panel idea mereka itu sesuatu. Jadi yang terbaik akan mendapat hadiah. Itu nanti yang akan berlaku di PICC sepanjang 5 hari. Kena rebutlah peluang. Kena rebut peluang ini. Hadiah confirm menarik lah sebab daripada Okey, baik, itu saja yang sempat kami bawakan dalam podcast KPT pada siri kali ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Datuk TKSU Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi atas perincian sebentar tadi. Banyak kita menceritakan mengenai pengantarabangsaaan, sinergi antara industri dan juga komuniti, dan pastinya juga input-input ini akan memanfaatkan anda dan juga sedikit sebanyak memberi perkongsian kepada anda mengenai ekosistem Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri. Jadi sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat semua. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum semua. Kali ini bersama dengan saya, Prof. Firdaus, Timbalan Pengarah Inspire Uniza. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat ya. Okey, sihat, Alhamdulillah. Okey, Prof, saya nak tahu sikitlah tentang apa pameran yang dibawa untuk Festival Idea kali ini. Okey, Alhamdulillah, kami daripada Uniza selaku Universiti Penaraju, salah satu daripada pavilion dalam FOI, dan untuk FOI 2025 kami bawakan pavilion di bawah tema ketamadunan dan warisan budaya. Dan apa yang kami diinspire sebagai peneraju kepada pavilion ini adalah untuk mengetengahkan warisan tamadun Melayu yang sebenarnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri, dan kami cuba garapkan dia dalam bentuk pavilion pameran. Dan selain daripada itu, kami juga lihat daripada perspektif perkembangan teknologi semasa, apa yang berlaku dalam ketamadunan dan juga warisan bangsa buat masa sekarang. Jadi itu antara yang kami bawakan di FOI kali ini. Okey, Prof, boleh tak saya nak tahu apa sebenarnya yang ada dekat dalam pameran ni? Okay. Sebagai Universiti Peneraju, Uniza, kami berkolaborasi dengan pelbagai agensi, universiti dan juga industri untuk menjayakan pavilion kali ini. Dan tak kurang daripada 6-7 agensi yang kami bawakan. Bukan Uniza sahaja di sini. Kami membawakan beberapa agensi, antaranya kita ada Arkib Negara dengan pameran manuskrip mereka. Lepas tu kita ada di depan ni Inspire sendiri, manuskrip juga, kami mengatakan manuskrip yang kami ada. Di sini ada Quran tulisan tangan yang dah berusia lebih kurang 300 tahun. Kemudian kita ada wakil daripada UPSI yang mengetengahkan manuskrip mereka. Di belakang sana kita ada keris Melayu. Macam mana kita nak tonjolkan keris Melayu sebenarnya, pembuatan dia dan juga bagaimana kualiti keris Melayu yang dah berabad lamanya. Dan selain daripada tu, kita masukkan juga elemen teknologi. Kita ada di sebelah kiri atau kanan pavilion ni ada satu AR changing mirror. Kita bagaimana kita nak masukkan elemen imersif supaya orang dapat merasai memakai pakaian-pakaian tradisional Melayu
Jadi kita ambil beberapa, boleh ada yang lelaki, ada perempuan, dan kita pilih beberapa pakaian-pakaian yang rare dan juga kadang-kadang yang tak kita jumpa dah. Jadi kita boleh try di sini, dan ini antara yang mendapat perhatian panjang beraturnya dari pagi tadi. Di sebelah sini kita ada ePondok Metaverse, satu inovasi dalam bentuk meta, dunia meta untuk pembelajaran agama, dan di dalam tu kita ada banyak perkara, ada studio Quran, kita ada pengajian pondok, kita ada galeri manuskrip, galeri tokoh Islam dan sebagainya. Yang ni kita guna Headgear Metaverse, dan juga dapat sambutan yang cukup tu hari ni. Dan saya kira di sebelah belakang sana tu ada satu benda yang cukup menarik. Kita tonjolkan catur Melayu yang tak biasa orang dengar, catur Melayu, dan kita buat memang boleh terus bermain catur kat belakang. Itu antara yang kita bawakan untuk FOI kali ni. Okey, jadi apa objektif pameran untuk hari ini, dan apa yang Prof rasa pengunjung dapat daripada pameran-pameran yang dipersembahkan untuk hari ini? Okey, antara objektif kita sebenarnya paling utama adalah kita nak memperkenalkan sebenarnya warisan tamadun Melayu ni bukan satu yang kita kata lekeh dan sebagainya. Sebenarnya kita dah, teknologi kita ataupun kita punya ketamadunan sebenarnya dah besar sebenarnya kan. Cuma kadang-kala sebahagian orang ada skeptikal, dan juga kadang-kala kita rasa macam tamadun kita tak ada apa. Jadi kat sini kami cuba ketengahkan. Sebenarnya banyak lagi kita dapat permohonan daripada rekan agensi untuk turut serma, tapi oleh kerana kita ada ruang yang tak terhad, kami mengetengahkan antara yang paling utama sahaja supaya orang dapat buka mata. Sebenarnya ketamadunan Melayu ini mempunyai sejarah, mempunyai keistimewaan yang sebenarnya setaraf dengan tamadun-tamadun yang lain. Dan apa yang kami harapkan mereka dapat jelik mata dan dapat merasai sendiri sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita dengar barang lama ni kita rasa macam kurang menarik, tapi kalau kita datang dan dalam keadaan dengan kita buat sedikit penambahbaikan ataupun tambah nilai daripada sudut teknologi, sebenarnya kita dapat merasai lebih lagi. Sebenarnya tamadun Melayu ni adalah satu benda yang boleh diketengahkan lebih jauh sebenarnya. Menarik. Okay, anda kata untuk festival tahun depan pun akan diadakan lagi, dan Prof dapat lagi bawa pameran yang sehebat ini untuk tahun depan. Apa pembaharuan yang akan diketengahkan pula untuk tahun depan? Kami rasa sebenarnya mungkin kami akan kekalkan sebahagian besar daripada apa yang sekarang. Mungkin produknya kami akan tambah baik, ataupun produk yang baru kita kena ketengahkan. Tapi apa yang dibawa hari ini, saya rasa FOI melalui KPT tahun ni sebenarnya buat satu adjustment yang cukup besar, kerana mereka nak ketengahkan daripada sudut digital. Dan ini sebenarnya bagi saya dah cukup wow lah. Ini wow factor yang ada pada FOI tahun ni berbanding dengan sebelum ni. Jadi apa yang dilakukan ni saya rasa tahun depan kita boleh teruskan dengan sedikit tambah baik. Dan kita pun mohon kalau tahun depan ada bajet lebih, mungkin kita boleh tambah keluasan pavilion kami lah yang lebih besar, yang boleh memuatkan lebih banyak produk-produk ketamadunan Melayu Islam, insya-Allah tahun depan. Okey, baik. Sekian itu saja daripada saya, Prof Fidaus daripada Inspire Uniza. Alright. Okay, kalau korang yang nak rasa sendiri macam mana nak main VR, macam mana nak test baju-baju tradisional dekat sini, jangan lupa datang dekat Festival Idea tahun 2025 bertempat di PICC Putrajaya daripada 4 hingga 7 November pukul 10 pagi sampai 6 petang. See you. Okey, hai, Assalamualaikum. Kali ini saya bersama dengan Dr. Aryati sebagai salah seorang penyelaras induk untuk pameran Imersi Inovasi Sarjana Muslim. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor. Saya tertarik sebenarnya sebab dalam banyak-banyak pameran dekat sini, ni salah satu pameran yang saya rasa agak besar sebenarnya. Jadi boleh tak Doktor ceritakan sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya tujuan pameran ini diadakan? Okey, baik, terima kasih. Betul, ni pameran imersif inovasi sarjana Muslim ni adalah mercu tanda lah juga dikatakan untuk FOI Putrajaya pada kali ini tahun 2025, kerana melalui pameran ni sebenarnya kita secara keseluruhannya ingin mengenengahkan bagaimana ilmu yang bermula daripada abad ke-8 hingga ke-14 sarjana Muslim kita telah pun melopori
bidang-bidang seperti bidang astronomi, fizik, bidang kimia, matematik dan sebagainya. Jadi kita nak memberi peluang ataupun pengalaman, knowledge ataupun ilmu kepada pengunjung di FOI Putrajaya kali ini untuk mereka sendiri faham bagaimana bermulanya ilmu tersebut daripada zaman Sarjana Muslim sehingga berkembang hingga sekarang ini. Jadi pameran yang kita adakan ni secara besar-besaran ni melibatkan beberapa institusi termasuk dengan Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kolaborasi utama daripada Universiti Sultan Zainal Abidin dan 4 lagi universiti atau 5 universiti lagi termasuk UTHM, UiTM, USM, UNIMAP dan juga UTM. Dan jadi pameran ini kita inspirasikan daripada buku 1001 ataupun 1001 Inventions. Panjangnya saya tak berapa ingatlah, tapi karya daripada Salim, penulisnya Salim. Jadi dalam pameran ni kita bahagikan kepada 5 segmen utamalah. 5 segmen utamanya kita nak ketengahkan. Yang pertama adalah World and Universe. World and Universe ni dia punya penyelaras utama adalah daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, yang mana kita di UNIZA ada satu institut yang kita panggil yang dalam bidang falak, dalam bidang falak. So jadi untuk World and Universe ni kita ada 2 jenis pameran. Satu kita panggil Dome Immersive. Dome Immersive ni kita paparkan 6 babak lah dalam kita punya dunia dan alam semesta. Ia termasuk dengan kosmos, sistem suria, ribut suria, astronomi, macam mana kita tentukan anak bulan dan sebagainya. Jadi yang ini agak menariklah sebab pengunjung dapat merasai sendiri dengan masuk dan melihat sendiri. Pameran berkonsepkan imersif dan interaktif di dalamnya, dan dapat kata suasana yang berbeza untuk melihat pengajaran atau pelajaran berkenaan dengan World and Universe. Satu lagi untuk World and Universe kita ada interaktif, pameran interaktif termasuk dengan pameran alat astronomi secara fizikal. Dan pameran tu pameran yang interaktif juga, yang mana pengunjung boleh mengaplikasikan, menggunakan teknologi aplikasi untuk melihat, untuk mempelajari setiap alat tersebut. Selain itu kita juga ada permainan-permainan interaktif untuk menarik minat lagi pengunjung untuk lebih orang kata mendalami dan mengenali lagi berkenaan dengan World and Universe. Selepas tu kita ada segmen kita panggil segmen pasar dan bandar, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil market and town. Betul, market and town. Jadi market and town kita di sinilah market and town kita cuba menonjolkan bagaimana pasar ataupun bandar menjadi tempat para orang kata para ilmuwan dulu berdagang dan orang kata mengenalkan jual beli dan sebagainya lah. Dan di situ ada perjalanan sampai ke emas, perdagangan emas dan sebagainya. Jadi boleh pengalaman tu sendiri untuk pengunjung berdiri dan melihat bagaimana ianya bergerak secara interaktif pengalaman tersebut di Home and Town. Seterusnya kita ada Home and Town, sorry, this is Market and Town. Home. Home adalah rumah. Rumah itu di mana orang kata pameran berbentuk harian. Bagaimana pada zaman dahulu kala, macam mana inovasi kita perkenalkan dalam kehidupan seharian, termasuk fashion, termasuk dengan makanan, termasuk dengan hiasan dalaman rumah, jam dan sebagainya. Dari situ kita punya ilmuwan Islam terdahulu telah pun mengenalkan pelbagai jenis inovasi. Seterusnya kita ada segmen home. Segmen home ni kita ketengahkan menggunakan teknologi projection mapping, yang mana kita cuba membawa pengunjung untuk melihat inovasi-inovasi yang dikenalkan dulu oleh sarjana Muslim berkenaan dengan
Okey, kita menggunakan teknologi projection mapping. Teknologi tu kita nak menggambarkan keadaan di mana inovasi macam mana rumah yang diperkenalkan oleh sarjana Muslim dulu, inovasi jam daripada Al-Jazari, dan kita ada tengok macam mana hospitality kita berkembang daripada zaman dahulu kala sampai ke sekarang, bagaimana kita punya dining kita disediakan daripada dulu dan sekarang. Jadi menggunakan teknologi itu menyebabkan ia menjadi lebih menarik minat untuk orang tengok, sebab dia ada kelainan lah dari segi pameran tersebut. Kita terus bergerak kepada satu lagi section yang kita panggil section hospital. Section hospital ni nak mengenalkan kita punya sarjana Muslim seperti Az-Zahrawi, Ibn Sina yang telah lebih awal lagi melopori dalam bidang surgery ataupun pembedahan, perubatan, farmasi, dan di situ juga kita nak mengenalkan macam mana Islam digunakan dalam proses perubatan lah. Jadi inovasi-inovasi yang kita tunjukkan di situ pun telah bermula lebih awal lagi sebenarnya daripada sarjana Muslim kita. Okey, dan last sekali adalah second last adalah segmen school. Segmen school tu kita nak memaparkan kita punya memang kerusi profesor lah kononnya kita kata, tapi daripada sarjana Muslim. Dia kan ada satu perjalanan ilmu daripada Baghdad dan seterusnya hingga sekarang berkenaan dengan berkembangnya sekolah, universiti dan sebagainya. Tapi di situ memang kita pun menggunakan teknologi hologram. Jadi hologram yang mana profesor akan duduk di kursi profesor itulah untuk bertindak sebagai macam ulama yang menyampaikan ilmu kepada pelajar. Saya nak tanya sikit, dalam banyak-banyak pameran-pameran yang disediakan dekat pavilion ni, yang mana yang memang daripada tadi sampai sekarang tak berhenti orang datang? Okey, yang paling ramai pengunjung yang sampai beratur adalah Dom lah. Dom. Sebab Dom dia sangat orang teruja dan tertanya-tanya apakah yang berada di dalam Dom ni, dan bila dia masuk dia adalah satu experience yang berbeza. Jadi biasanya orang pengunjung ni tak biasa dengan orang kata astronomi dan sebagainya. Bila masuk ni dia punya teruja dengan teknologi imersif yang kita gunakan, teknologi interaktif tersebut. Jadi memang menarik minat lah. So dia menjadi buah mulut kepada dia. Okey, baik. Jadi kalau korang teringin nak rasai sendiri macam mana pengalaman untuk duduk dekat dalam Dom World and Universe ni, jangan lupa datang dekat Festival of Idea ataupun FOI yang berlangsung di PICC Putrajaya dari 4 hingga 7 November daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang. Jumpa anda di sini.